Hamzah Zainuddin adalah keputusan yang salah untuk dilantik sebagai Ketua Pembangkang. Assalamualaikum. Apa khabar saudara-saudari? Saya tengah cuba something different yang agak berlainan sikit untuk kita punya ulasan kan. Sebab ramai nak minta saya ulas banyak benda dan hari ini saya nak ulas sikit mengenai keputusan Hadi Awang, Presiden PAS yang buat kenyataan. Saya kata keputusan PAS lah saya rasa atau PN mengenai Hamzah Zainuddin yang dilantik semula menjadi Ketua Pembangkang di Parlimen. Dan bagaimana saya rasa benda ini adalah satu kesilapan yang sangat besar. Jadi saya rasa ramailah penyokong-penyokong PAS atau PN yang akan naik angin kalau mereka dengar ulasan ni. Kalau nak dengar ulasan ni, saya alu-alukan kenapa ambil Hamzah sebagai Ketua Pembangkang tu adalah satu kesilapan yang besar. Kalau nak skip video ni pun boleh skip video ni. Tapi sebelum tu saudara-saudari, saya nak buat air saffron madu. Ini adalah saffron madu. 300 gram kita jual hanya RM36. Termurah dekat pasaran. Selambak nampak. Selambak. Nampak tak? Selambak saffron dekat dalam ni. Saffron ada setengah gram. Okey guys, saffron ada setengah gram. Ini kita jual hanya pada harga RM36. Dekat luar diorang jual pada harga 57 ke RM80 untuk 250 gram. Kita jual hanya RM36, sangat-sangat bagus untuk lelaki dan wanita, okey? Saya buat untuk Izwan. Izwan minta tadi buat saffron. Perut dia rasa tak berapa best, ya. Okey. Guys. Berkaitan dengan pelantikan Hamzah sebagai Ketua Pembangkang menggantikan Dr. Sam, Menteri Besar Terengganu. Okey, guys, berkaitan dengan pelantikan Hamzah Zainuddin sebagai Ketua Pembangkang menggantikan Dr. Sam, Menteri Besar Terengganu, naib Presiden PAS dan juga pengerusi kepada Perikatan Nasional, pada saya ini adalah salah satu keputusan yang sangat tidak bijak yang telah diambil oleh Perikatan Nasional. Okey, kita tahu yang Hamzah Zainuddin dan Muhyiddin Yassin ni, diorang dah bertelagah. Kita tahu macam-macam cerita berkaitan dengan apa yang berlaku pada Bersatu. Kita letak tepi dulu apa yang berlaku pada Bersatu. Kita letak tepi dulu bagaimana PAS obviously memilih untuk bersama dengan parti wawasan yang diketuai oleh Hamzah, geng-geng reset ni lah, yang mempunyai lebih ramai ahli parlimen berbanding dengan Bersatu. Walaupun daripada Bersatu, diorang keluar daripada Bersatu, diorang ada lebih ramai ahli parlimen. Kita letak tepi itu dulu. Itu adalah internal politik. Kita bercakap mengenai untuk PRU yang akan datang. Okey, untuk PRU yang akan datang, kita rakyat, dia mahu seorang calon Perdana Menteri yang mereka lihat lebih baik daripada Anwar Ibrahim. Kita mahu ada calon yang boleh betul-betul face to face dengan Anwar secara karismatik di dalam parlimen dan di luar parlimen untuk menjadi poster boy kepada parti yang bertanding di pilihan raya akan datang, yang boleh memberi alternatif yang lebih baik daripada kerajaan Madani. Sayangnya, memang tak ramai yang mampu stand up lah, yang boleh menyaingi Anwar Ibrahim, dan Hamzah Zainuddin adalah antara mereka yang tidak mampu. Hamzah Zainuddin sebagai Ketua Pembangkang, saudara-saudari, sebagai Ketua Pembangkang, dia ni tak outstanding. Pembangkang dilihat lemah dekat dalam parlimen dan juga di luar parlimen. Di dalam parlimen, Hamzah tidak ada satu pun momen ikonik yang boleh mengatakan bahawa, inilah baru standard Ketua Pembangkang yang bagus. Tak ada satu pun ikonik moment yang rakyat boleh ingat, yang boleh terpahat dekat fikiran rakyat. Hamzah juga sangat lemah dalam perbahasan-perbahasan, dan kita nampak bagaimana ianya diikuti oleh performance ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional. Betul, kau boleh kata speaker berat sebelah, tetapi bukan setiap masa speaker berat sebelah. Bukan setiap masa speaker berat sebelah. Dan bila kita tengok apa yang berlaku dekat dalam parlimen, di luar parlimen lagi tidak berlaku. Maksud saya, dahlah dekat dalam parlimen diorang ni, performance ahli Parlimen Perikatan Nasional sangat teruk.
ya. Di luar, lagilah mereka ni tak bersuara. Mereka senyap, tengok Hamzah Zainuddin. Ada dia bercakap mengenai isu rakyat secara kerap? Tidak. Ini sangat berbeza dengan Ketua Pembangkang sebelum ini. Anwar Ibrahim lah, siapa lagi? Dan juga even Ismail Sabri ketika menjadi Ketua Pembangkang. Ya. So, ini adalah satu isu yang sangat, saya lihat sangat besar lah. Dan seorang Ketua Pembangkang tu mesti ada karisma yang dia adalah PM in waiting. Politik ni mengenai persepsi. Dan kalau persepsi rakyat tidak dapat dibentuk untuk menunjukkan Perikatan Nasional mempunyai pemimpin yang boleh mentadbir negara, pemimpin yang merupakan PM material, bagaimana rakyat nak mengundi Perikatan Nasional? Performance dekat dalam parlimen dah teruk. Performance dekat luar parlimen lagilah tak bersuara. Saya masih ingat lagi tau, masa tu adalah pilihan raya by election, pilihan raya kecil. Hamzah telah ditemu ramah oleh BFM dan Hamzah dia boleh buat kenyataan yang dia orang tak tahu macam mana nak jadi pembangkang. Ni tengah pilihan raya kecil. Ketua Pembangkang boleh cakap mereka tak tahu macam mana nak jadi pembangkang. So, benda tu sayangnya adalah iconic moment untuk Ketua Pembangkang. Granted lah, PAS mungkin tidak ada mereka yang begitu outstanding untuk dijadikan calon Perdana Menteri, tapi PAS dah kena tukarlah fikiran tu kan. PAS patutnya bagilah ruang. Bagi saya lah ruang kepada Dr. Sam untuk beraksi di Parlimen supaya orang boleh menilai, actually PAS is not a bad option, unless kalau PAS memang tak ada plan pun. Kalau PAS tak ada rancangan untuk menjadi kerajaan atau mengetuai kerajaan satu masa nanti, dan PAS bolehlah suruh orang lain yang menjadi Ketua Pembangkang. Ya. Tetapi walaupun nak suruh orang lain jadi Ketua Pembangkang, kena pastikan ya ahli parlimen itu mempunyai karisma yang boleh membentuk satu persepsi positif kepada rakyat secara am, yang boleh membentuk persepsi bahawa kita ada alternatif lain. So, minggu depan Parlimen akan mula bersidang. Kita akan tengok bagaimana performance Hamzah Zainuddin. Saya lebih cenderung untuk mengatakan bahawa Hamzah Zainuddin hanya akan menjadi Hamzah Zainuddin. Tidak akan ada wow factor dekat Hamzah Zainuddin. Tidak akan ada apa-apa excitement mengenai Hamzah Zainuddin. Boleh tengok, sejak Hamzah Zainuddin mula so-called reset, orang tak peduli. Kecuali kalau memang anda peminat politik, anda suka tengok apa yang berlaku dekat dunia politik, mungkin anda pay attention lah, but just want to know ke mana Hamzah Zainuddin nak pergi kan. Tetapi kalau anda rakyat biasa, nama Hamzah Zainuddin is not a wow factor. Nama Hamzah Zainuddin is not something yang kau boleh. Saya yakin kalau korang buat survey, even nama Dr. Sam and Sanusi lebih popular daripada Hamzah Zainuddin. Yalah, Sanusi bukan ahli parlimen kan. Tapi Dr. Sam saya rasa lebih popular. Ya. And then, saya rasa ini adalah satu langkah yang sangat silap. Lantik, dia dah penting, dia dah tinggal lebih kurang dalam setahun setengah lagi sebelum penggal parlimen ke-15 ni habis. Dan ruang yang sepatutnya digunakan untuk menunjukkan bahawa pembangkang adalah satu alternatif yang capable untuk menjadi kerajaan telah dibuang begitu sahaja. Sangat sedih lah tengok apa yang berlaku kan. Dan obviously ini bukanlah sesuatu yang saya jangkakan daripada Perikatan Nasional. Obviously saya expect something better daripada Perikatan Nasional, something lebih exciting daripada Perikatan Nasional, tetapi ini yang terjadi. Okey? Kalau dia punya alasannya lah, tak semestinya ketua pembangkang kat parlimen ni adalah calon Perdana Menteri, itu adalah satu yang sangat bodoh. Ketua pembangkang, dia kena boleh berada dekat atas tu, dia boleh take on Anwar ni. Itu sepatutnya ketua pembangkang. Kalau nak guna pakai, ketua pembangkang tidak semestinya calon Perdana Menteri, even then pun, kau tak boleh justify melantik Hamzah Zainuddin semula sebagai ketua pembangkang. Ramai lagi yang lebih baik.
Ramai lagi yang mungkin buat orang lebih excited. Mas Meriarty sebagai contoh. Dia dah menunjukkan bahawa dia seorang ahli parlimen yang sangat bagus. Dan kalau ada ketua pembangkang seorang wanita, dia memberi sedikit game changer. Yang muda-muda sebagai contoh. Ya. Dia akan menarik lebih ramai orang. Jika kamu kata ketua pembangkang ni tak semestinya adalah calon Perdana Menteri. Ini dahlah tidak menggunakan kesempatan menggunakan role ketua pembangkang di parlimen sebagai calon Perdana Menteri, lantik pula seorang ahli parlimen yang a has been, wash out punya ahli parlimen, yang hanya terkenal sebagai operator among orang yang berminat mengenai politik. Tak menarik, tak ada apa-apa tarikan di situ. Yang sentiasa membisu mengenai isu-isu rakyat di luar parlimen sebelum ini. Come on pembangkang. Kalau nak menang pilihan raya nanti, cubalah tunjukkan yang awak semua ni ada sedikit keinginan. Ambillah langkah yang bijak, buatlah langkah yang bijak. Tinggal beberapa bulan saja lagi. Jika anda ambil dan kekal dengan Hamzah Zainuddin ni, insya-Allah anda akan kekal dengan situasi anda sekarang atau lebih teruk. Maksudnya anda tidak akan berjaya membentuk kerajaan. Okay? So, whatever justification yang korang pakai, korang kena fikir. Okay? Akhirnya mengundi tu adalah rakyat. Adakah rakyat excited dengan kau punya ketua pembangkang? Kalau rakyat tak excited dengan ketua pembangkang, kalau rakyat tak happy dengan ketua pembangkang, macam mana kau rasa kau boleh meluaskan kuasa untuk PRU akan datang? Fikir-fikirkan. Not too late untuk buat perubahan. Ya? Ini bukan pasal pergaduhan antara Hamzah dengan Muhyiddin, pergaduhan antara PAS dengan Muhyiddin, pergeseran antara Bersatu dengan PAS, tidak. Ini adalah berkaitan dengan pembangkang as a whole dekat parlimen, dan Hamzah Zainuddin adalah keputusan yang salah untuk dilantik sebagai ketua pembangkang. Fikir-fikirkan, tinggalkan komen anda, pendapat anda di ruang komen. Ya, nak marah pun boleh, apa pun boleh. Tapi kalau anda rasa agak marah dengan saya, orderlah. Orderlah. Nampak? Madu saffron tadi. Supaya anda lebih tenang. Jaga diri semua. Jumpa di video akan datang.